teringat tadi sembahyang subuh tak baca kunut, maka kita pun sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Aku nak sujud sahwi kerana tinggal kunut. Tepuk Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar. Sekali lagi sujud Allahu akbar. Sekali lagi duduk Allahu akbar, salam. Faham lagi? Okey. Masa kita sujud sahwi, benda apa nak baca? 3 perkara ulama kata. Yang pertama, baca yang dibaca dalam sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja. Pendapat yang kedua, subhana man la yanamu wa la yashu. Faham lagi? Boleh juga. Pendapat yang tiga, tidak baca apa-apa kerana tidak ada nas. Tiga-tiga ni betul belaka. Ulama belaka ni. Tasabalah. Faham? Okey, ulama fiqh dia pusing 3 ni. Pendapat pertama, qiyah dengan sujud semayang, baca hak tu juga. Subhana rabbiyal a'la. Pendapat yang kedua, kita mengakui tentang kita ni cuai, Allah tidak cuai. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah tidak tidur, tidak lupa. Kita yang nyanyuk, kita yang lupa. Boleh juga kerana ulama yang berkata, bukan netizen. Yang 3 pendapat, tak baca apa-apa, senyap saja. Okey? Pun boleh juga. Kemudian kita duduk, Allahu akbar. Baca apa? Pun 2 pendapat. Satu mengatakan Rabbil filli warhamni wajiburni. Pendapat yang kedua, diam, tak baca apa-apa. Dua-dua betul. Okey? Tapi kalau imam sujud sahwi, dia salah, kita kena sujud tak? Adik, kena sujud tak? Wajib sujud. Ada orang imam salah, imam sujud, dia tak sujud. Dia kata, bukan aku salah. Dia tunggu gitu. Siapa yang tak sujud bila imam sujud, makmum batal. Kata Imam Nawawi, iza sajadal imamu sahwa, sajadal makmum. Wa illa batalat salatuhum. Apabila imam sujud sahwi, hendaklah makmum ikut sujud sahwi. Kerana ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam, dalam Bukhari kata, hendaklah kita ikut oleh makmum. Barang siapa di kalangan makmum yang tidak sujud mengikut imam, batal solat makmum. Nampak?